Hai dan Assalamualaikum. Di sini Azul ingin mengambil peluang untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk semua umat Islam di seluruh Malaysia. pandu dengan cermat dan berhati-hati bila korang balik kampung. Cakap pasal balik kampung kan best kalau time tengah hadap jam tu boleh tengok movie dalam kereta. Tak pun dengar lagu kat Spotify ke. Mestilah best. Sebab itulah hari ni kita nak tunjuk line up Android Play Azul ni. Menarik juga tu. Apa tunggu lagi guys? Jom kita tengok satu-satu. Kita mula dengan Quantum X Series. Ini untuk korang yang tak nak pening-pening dah nak pilih Android player yang mana untuk upgrade daripada head unit lama. Simple tapi lengkap dengan feature-feature moden untuk kereta korang. Lepas tu kita ada Hyperdrive Series sesuai untuk korang yang nak upgrade dari head unit standard ke Android player yang support 4G internet. Next kita ada Nyoko Series untuk korang yang nak lebih power dan lebih RAM, boleh guna dengan smooth untuk perjalanan yang panjang. Ini pula yang paling gempak sekali, XX Series Xenon X yang paling power dan lengkap. Skrin 2K, RAM dengan memori besar. Memang seronok pakai yang ni dekat kereta korang. By the way, semua Android player ni support Apple CarPlay dengan Android Auto tau. Next kita tengok pula Android player yang specialized untuk Toyota Alphard dan Velfire. First kali Nyoko Plus Series yang datang sekali dengan casing, skrin 11.6 inci, 2K resolution, sharp dan cantik. Untuk Alphard dengan Velfire, SS Plus Series Xenon X Plus pun ada menyediakan korang the ultimate upgrade untuk head unit kereta korang. Siap boleh convert dari 30 series jadi 40 series tau. Memang bertukar terus korang punya kereta lepas tu. Selain daripada tu, Azul juga ada Android player 12.3 inch tau. Kita ada design BMW, Mercedes dengan Audi. Barulah premium. So, sempat lagi nak upgrade Android player dekat kereta korang sebelum raya ni. Apa pun selamat pulang ke kampung dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pulang ke kampung dengan lebih seronok dengan Azul.